Jad. Pasal muka Jad. Azim, orang rupanya. Kat hantu tadi. Entah buat apa ni. Mudi dah bagi korban masa untuk kita. Didik kita sampai sanggup melupakan ahli keluarga semata-mata mengutamakan pelajar. Alah, tuan anak pun tahu. Aduh, Syai. Kadang-kadang sampai keluarga pun ditepikan dulu sebab mengutamakan sekolah. Cuba hantar fikirkan, siapa yang hantar pergi ke sekolah? Ustaz juga. Siapa yang masa hantar selama ni? Ustaz juga. Cuma hantar fikirkan betapa mujahadahnya diorang mengajar hantar, didik hantar. Ingatlah, hadap ni, baru ni. Dah lah hantar ni, serabut lah. Nak masuk kelas dulu lah. Uish. Duduk kat atas ni. Jod, kenapa Jod? Siapa panggil? Punya cepatlah Abang Jod. Siapa panggil? Yelah, ajak. Nak turun lah ni. Aduh, Syai. Ha, buat apa kat sini? Lari kelas Serabut betul lah. Ustaz pula bising-bising kat surau tu. Lepas tu, siapa je suka masuk hafazan daripada pagi sampai petang? Ngantuk lah. Betul, biasa tu Ustaz marah. Dah hantar tidur depan Quran. Kalau jatuh oleh basi macam mana? Ustaz tak nak hantar, kelana Quran je. Pernah tak terlintas dalam kepala hantar penat letih Ustaz kita? Apa yang letihnya? Dalam mengajar hafazan je. Tu pun sambil tengok telefon. Benda lah. Ramai berkorban masa untuk kita. Apa yang kita nampak sebenarnya? Cuba hantar fikirkan. Yang sampai
Suatu masa nanti tak ada siapa yang nak fikir pasal kita. Dah lah, dah jam setengah ni. Jom pergi kelas. Okay, jom. Abang Jod. Kat sini Inta rupanya. Tak tahu saja Ustaz cari Inta. Dah tadi saya dengan siapa? Demam ke? Tak adalah. Tadi ni dah ada nasihat sikit. Benda Inta ni, merepek ah. Dah jom lah turun. Heish, benda Inta. Buat apa berdua ni? Turun-turun sekarang. Buat apa? Pergi masuk surau sekarang. Ketuk ketampi. Lapar atas tak ada. Basuh baru boleh makan. Ingat Najwa, guru-guru sentiasa mendoakan kejayaan dunia dan akhirat kita. Ya Allah, ampunkanlah dosa guru kami.